Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dr. Tom Muhammad Zukri daripada SAPSP, Pusat Pengajaran Psikologi Pembinaan Dasar dan Kerja Sosial. Okey, hari ini saya ingin selesaikan satu tugasan iaitu pasal Reimagine Your Curriculum. Kita telah memilih SSWA 2303, Strategi Intervensi Pengurusan Komuniti dan Organisasi. Ini merupakan satu kursus yang saya ajar, di program kerja sosial UUM. Okay. Daripada hasil daripada analisis yang telah saya laksanakan, saya melihat dalam konteks analisis intervention strategi ini, SWA 2303 ini, okay, ia menunjukkan bahawa ada sedikit penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Yang mana saya melihat realiti kerja sosial itu sendiri adalah lebih kepada praktis. Okay, dan hasil daripada analisis yang saya laksanakan kurs ini, dia ada pembahagian 40% dan juga 60%. 40% adalah exam, 60% adalah praktis. Okay, tetapi namun nature falsafah kerja sosial itu sendiri ia lebih kepada praktis. Kita nak bagaimana pelajar nanti keluar daripada universiti mereka boleh praktis dengan baik. Okay, jadi saya lihat bahawa kursus ini merupakan satu kursus yang harus diberi peluang untuk 100% lebih kepada praktis. Okay? Jadi peralihan perlu dilaksanakan daripada exam kepada praktis. Jadi sudut praktis itu cukup penting supaya pelajar itu disediakan sebagai seorang pekerja sosial yang profesional. Okay? Jadi daripada analisis yang telah saya laksanakan, okay, ia ada beberapa perkara yang saya sentuh di sini, iaitu pertama, kebanyakan kursus ini lebih menekankan kepada kefahaman teori. Pemberatnya lebih kepada teori, dan saya melihat bahawa ini teori tersebut kurang aplikasi di dunia sebenar. Dari sudut belum taksonominya, ia melihat hanya memahami dan juga mengingat, dan ia tidak pergi kepada maksud menilai dan mencipta. Dan di sini saya melihat bahawa taksonomi itu perlu ditingkatkan daripada kursus asalnya hanya mengingat dan memahami kepada sasaran baru, iaitu maksud menilai dan juga mencipta. Dan ketidaksasian penilaian hanya 40% perkataan dan tidak mencerminkan kemahiran sebenar yang kita nak lahirkan seorang pekerja sosial yang profesional. Dan ini menunjukkan ada pelajar terpisah yang tidak berterusan dan tidak bersusun sebagai jenis sebagai seorang pelajar. Dan ini transformasi perlu dilaksanakan pada kursus ini. Dan untuk pelaksanaan kursus ini saya telah menggunakan the backward design model yang berdasarkan kepada hasil, bukti dan juga pengalaman. Ia bermula daripada apa yang outputnya, apa yang akan dilaksanakan ataupun yang akan pelajar dapat, dan perlu disusul dengan bukti assessment untuk mengukurnya, dan akhirnya mereka akan belajar sesuatu iaitu learning experience berdasarkan kepada design model ini. Langkah pertama ialah kita cuba untuk meningkatkan beralih daripada seorang pelajar yang hanya memahami dari sudut teoretikal, tetapi mereka akan dialih kepada ataupun mereka akan mendapat sebenarnya lebih kepada bagaimana saya minta seorang pelajar bertindak sebagai seorang agen perubahan. Dari sini kita akan analisis, menilai, mereka bentuk dan melaksanakan. Ini proses yang mana mereka akan ikuti. Analisis apa dalam komuniti, mereka akan menilai apa sesuai yang program dan juga mereka bentuk program tersebut, dan akhirnya melaksanakan intervensi ataupun akhirnya mereka juga melihat dan refleksi sebagai seorang pekerja sosial profesional. Dan langkah kedua ialah kita dalam backward model ini kita nak determine acceptable evidence. Di sinilah kalau dilihat sebelah kiri ini, mereka banyak program sebelum ini lebih adanya 40% kesan, dan saya melihat perlu ditransformasikan kepada sehingga 100% projek komuniti, dan ia juga selari dengan projek sulam yang telah ditekankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Itu evidennya. Dan peperiksaan akhir tidak akan ada, dan satu kasus adalah projek komuniti rasional ialah kita nak mencerminkan dunia sebenar seorang pelajar yang bakal seorang pekerja profesional, dan bagaimana mereka berfikir, tindak berasal kepada pengalaman dan apa yang mereka praktis dalam komuniti, mereka turun ke lapangan. Dan akhirnya ini menunjukkan bahawa satu fokus baru yang mana komprehensi ke atas keseluruhan kitaran hayat projek intervensi pelajar tersebut, daripada mereka menilai, menganalisis, menentukan apa yang dalam komuniti, dan akhirnya mereka akan buat intervensi dan mereka akan refleksi. Dan ini merupakan sebelah kanan adalah merupakan penilaian yang saya lihat yang akan diperbaharui, iaitu contohnya 30% kita akan minta pelajar untuk menyediakan tas kerja. Dan inilah tugas saya lebih kepada pemantau komuniti, mereka akan komuniti, dan arasnya ialah kita mengukur dari sudut iaitu dari sudut kognitifnya. Mereka akan projek komuniti 40% hasil daripada ketahuan tersebut, mereka menanalisis apa yang ada dalam komuniti, melihat kepada potensi komuniti, dan akhirnya mereka akan buat projek komuniti, itu pelaksanaan projek inovasi komuniti di situ.
Okay, dari sudut praktikal lah C3A. Dan sebenarnya dari sudut mereka juga untuk melaksanakan satu projek, dalam khusus ini kita menekankan kepada entrepreneurship, iaitu mereka perlu mencari dana. Okay, mencari dana macam mana melaksanakan projek komuniti, dan mereka akan cuba untuk mencari dana sama ada dengan agensi ataupun mereka inisiatif sendiri. Okay, mencari dana mungkin melalui jualan, beli dan sebagainya, menjual barang-barang dan sebagainya untuk membantu membangunkan bersama dengan komuniti. Okay, dan akhirnya mereka akan refleksi, ada sedikit buku lot yang mereka laksanakan, itu video ringkas, dan akhirnya mereka akan melaksanakan satu projek juga, itu di sudut kreativiti inovasi. Mereka akan buat satu pameran, berasaskan kepada apa projek yang mereka laksanakan yang berteraskan kepada inovasi projek. Okay. Di sini saya akan ukur komuniti, praktikal dan leadership dan konteks juga digital. Okay. Dari sudut pentaksiran projek, mereka akan bermula daripada buat profiling dalam komuniti, melalui konteks demografi sosial, dan akhirnya mereka analisis menggunakan diagnostik. Dia akan ada satu alat mereka gunakan, iaitu nominal group dan ABCD. Mereka bentuk intervensi, mereka akan laksanakan intervensi tersebut dan akhirnya mereka refleksi. Di sini sebelah kanan ialah satu para pelajar saya sebelum ni yang mana mereka praktis dalam komuniti. Ini mereka turun ke lapangan dan mengenal apa yang ada dalam komuniti, projek-projek sesuai untuk dilaksanakan dalam komuniti. Langkah ketiga adalah plan learning experience, yang mana mereka akan daripada dulu mereka belajar dari segi teori dahulu, sekarang ni mereka akan belajar daripada pengalaman sebenar mereka. Mereka akan turun ke lapangan dan juga mereka ada sudut tengah, mereka akan sertakan apa yang mereka belajar, dan akhirnya mereka akan buat tindakan dan akhirnya mereka akan laksanakan satu refleksi berasaskan kepada intervensi yang telah mereka laksanakan dalam komuniti. Mereka akan merancang dalam komuniti, bukan mereka short sendiri ataupun merasa itu projek yang sesuai dengan komuniti. Tak, mereka akan berbincang dalam komuniti apa program ataupun projek komuniti sesuai untuk komuniti tersebut. Seterusnya ini salah satu daripada pengukuran. Mereka akan ke komuniti, mereka akan mengukur contohnya modal insan, apa kemahiran yang ada dalam komuniti, dan mereka akan kenal pasti masalah sudut menggunakan dipanggil nominal group teknik. Ini antara pengukuran yang mereka laksanakan dalam komuniti nanti. Dan seterusnya ialah dari segi ini mahasiswa akan bersama komuniti, dan di sini mereka akan belajar experimental learning, experimental theory, mereka memiliki tarang konkret, nama pemahatan dan sebagainya, dan constructivism. Mereka ini sebenarnya belajar itu mempunyai dah ada sesuatu dalam diri mereka, mereka nak praktis dalam, tidak akhirnya mereka akan menunjukkan hasil apa projek-projek komuniti yang boleh dilaksanakan di dalam komuniti. Dari sudut impak tersebut pelajar, mereka akan terlibat secara aktif bersama komuniti, bukan hanya dalam kelas, tapi mereka akan dihantar ke dalam komuniti, dan mereka di situlah mereka akan cuba menganalisis, mereka akan cuba melaksanakan satu refleksi portfolio, dan mereka akan membentangkan apa kekuatan dan mereka sendiri juga akan mengenal pasti apa potensi model-model baru pada komuniti sendiri. Dan situlah sebenarnya kita minta mereka pergi kepada komuniti, belajar daripada mereka, hidup bersama komuniti, mulakan dengan apa yang komuniti sedia ada, bangunkan apa yang mereka komuniti sedia miliki. Sebaik-baik pemimpin ataupun pelajar ambil tugas terlaksana dengan selesai, rakyat atau komuniti itu akan berkata kami melakukannya. Itulah sebenarnya falsafah ataupun sudut komuniti yang kita nak bangunkan pada jalan juga komuniti itu sendiri. Jadi, bagai masalah yang saya kena pasti itu dari sudut polisi komuniti, sebab mereka tekankan dari sudut jadual akademik, tetapi itu bukan satu cabaran ataupun satu masalah yang sebenar. Kerana waktu 8, waktu Jumaat Sabtu mereka akan turun ke komuniti. Sukakan masa dan juga bimbingan intensif mereka perlu bersama dengan saya sentiasa membuat satu jadual. Macam mana saya akan mentorkan mereka sebagai mentee saya guide. Dan masalah dijadikan sebagai masalah merupakan adalah satu peluang untuk mereka baru. Dari sudut AI, saya menggunakan AI tetapi lebih kepada brainstorm sahaja, dan saya akan kemudikan mereka. Saya akan train mereka buat tulisan berasas kepada berpusatkan kepada manusia. Di sini saya akan menggunakan humanism theory, yang mana kita nak meningkatkan self-esteem dan self-actualization dalam konteks pelajar itu sendiri. Jadi inilah pentingnya kita mentransformasikan program tersebut, usul tersebut lebih kepada praktis 100% kepada assignment dalam komuniti. Jadi itulah perkara yang saya laksanakan. Saya cuba apabila sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.